kita buka kereta siapa ni acik-acik? Betul. Hari tu Angel baru ambil Mustang. Lepas tu second person yang ambil ni. Acik, seminggu. Acik tengok tak? Ni, tengok ni. Acik-acik. Alamak. Tinggi. Tapi Angel dah ada Hilux, tak apa. Angel dah ada hilang warna pink yang tu. Best kereta kesayangan. Oh, tinggi rasa. Ni tinggi. Yang ini aku tak boleh nampak depan. Serius. Yang ni tak boleh nampak depan. So sebenarnya dekat sini kan. Macam Sir ni dia, kalau tahu kisah dia, sebenarnya Sir ni HR untuk company Posjan. Tapi Posjan pernah tawarkan dia untuk bagi jadi seller kan. Tapi sebelum Bos dia tawarkan tu, Bos minta seminggu ni untuk fikir dulu sama ada sanggup ke seminggu ni tinggalkan basic sebagai HR yang ada cuti seminggu 2 kali cuti, sanggup tak lepaskan jawatan HR untuk jadi seller. Tapi sebab seminggu yakin dia boleh buat, dia terima nak jadi seller. So sebenarnya Angel jadi seller dah lama. Kalau Sir ni mungkin dalam setahun jadi seller, tapi dah dapat capai impian dia, dapat kereta cash. Geran di tangan tau acik-acik. Geran di tangan ni cash. Jom Angel tunjuk dari belakang sini.